So Man, percaya tak aku cakap bila masuk je bulan Ramadan ni kan, kebanyakan kita terus je buat macam biasa. Maksudnya macam solat pun lambat-lambat lah, tapi dia puasa. Tapi bila time sembahyang macam lepak tak payah sembahyang kan, sebab puasa kan. So adakah kita perlu praktikkan benda ni macam time Ramadan kan? Kita perlu biasakan benda ni. Adakah kita kena buang tabiat tu? Apa yang solat lambat dengan yang lain tu Macam kita puasa je, tapi kita buat selebihnya kita buat macam hari biasa. Oh, faham. Okay, dia tak payah tengok orang lain lah. Kita di sini kita sendiri kan. Aku sendiri pun sebenarnya kadang pun lambat kat solat kan. Tapi untuk kita on time solat ke kau tak pun, macam kita nak buat amalan ibadah yang lain, so kita buatlah macam checklist ke apa. Macam reminder. Sekarang pun banyak aplikasi kan. Aplikasi macam aku guna apa nama aplikasi aku pasal Muslim kan. Ada pasal azan macam tu. So bila ada reminder azan tu, mungkin kita boleh terus solat lah macam tu. Dia reminder untuk kita juga. Faham. Okay. Sepatah dua kata, podcast ini bermula, didik menginspirasi hingga ke mercu jaya.